Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Arif Arifin channel. Alright, so apa yang hari ni aku nak buat? Okay, so hari ni aku nak buat satu konten. Konten ni aku tak pernah buat. Yalah, jarang buat lah orang cakap. Okay, so macam korang tengok dekat thumbnail lah. Hari ni aku nak buat konten vlog subuh macam Jumaat. Okay, kenapa nama dia subuh macam Jumaat? Alright, so sebelum ni aku jujur aku solat subuh dekat rumah ni kan. Aku solat subuh dekat rumah. So kali ni aku nak buat kelainan. Hari ni aku nak buat vlog-vlog santai. Aku nak pergi solat subuh. Tapi nak tengok diorang cakap tempat nak solat subuh tu dia punya ramai tu macam solat Jumaat kan. So hari ni aku nak pergi dengan kawan-kawan aku. Kawan-kawan aku tak tahu siapa yang ada nanti. So sekarang ni aku ada dekat luar. Sekarang ni pun dah menunjukkan jam pukul 5 lebih juga kan. Lagi 20 minit azan macam tu. So sekarang ni aku dah berada kat luar. Korang tengok dekat taman flat kawan aku. Aku tengah tunggu kawan aku ni. So nanti apa-apa nanti aku adik je. Assalamualaikum. Alright guys, so sekarang ni aku pun dah jumpa dah seorang kawan aku. So sekarang ni kita orang nak bergegas ke masjid. Ni dia orang. So ada apa ucapan ke sebab ni first time kita nak pergi benda ni Okay, first time yang saya nak ucapkan agak berdebar juga lah. Berdebar. Dan satu lagi cabaran cabaran. Dan saya tu rasa excited nak pergi ni pergi subuh macam Jumaat. Okay guys, so sekarang ni kita macam aku cakap tadi on the way. So sekarang ni kita orang nak pergi jumpa lagi seorang iaitu Mizan. So kita orang on the way. So sekarang ni kita orang lebih kepada vlog santai-santai je. Tengok macam mana perasaan sebab ada kawan kita orang ni dia dah banyak kali dah pergi. So kita orang ni first time nak ambil pengalaman. So let's go. Dah buat dah ni yang bulan 9 tu. Tak pernah Kau tengok kan kat Facebook kan? Ada? Kau tengok? Tak tengok. So nanti aku try tengok. Hei! Aku ingat pakai Oi. Kau pakai seluar pendek ke apa? Bukan pakai seluar tu. Pakai seluar pendek? Aku pun nampak macam tu. Oi, yang ni seorang kawan kita yang last minute tiba. Bukan last minute, aku dah tunggu dah. Ya. Sambung pula. Okey. So sekarang ni kita orang on the way nak gerak. So lalu mana sana? Mana? Kita lalu tepi sini lah. Okay guys, so sekarang ni kita bersama dengan seorang lagi member kita. So dia ni memang tak payah cakap, mesti korang kenal lah. Okay. So perasaan kau macam mana? Sebab sebelum ni kan kau Sebelum ni saya ada pengalaman dengan member saya. So kita orang first time pula Ni lepas tahun saya kembali-balik. Sebab masing-masing busy kan. Ni baru lepas tahun keluar bersubuh berjumaat. Berempat orang kali ni. Kita akan sambung part ke member kita seterusnya. Apa ya, tambah 2 orang lagi, 11, 4 orang di Betul-betul ada pengalaman jugalah subuh je Jumaat ni. Dia jangan you all pun tak rasa pengalaman ni macam mana vibe dia. So sekarang ni kita nak jumpa siapa lagi? soal lagi. Jumpa kawan kita Zahari tengah on the way ke masjid. So 4 orang Oi, muka aku tergelap pula terkedal lah. Apa biasa ni sebab gelap sebab malam dia ada sebab malam. Tak pernah siap aku lalu sini. Biasa aku lalu sana tu. Tapi ni kali ni korang ada tau aku lalu sini. Aku suruh mak aku Betul-betul first time suruh tu. adik aku kunci. Macam selalunya kan kau dengan Zahri tu kan pergi dah banyak kali pergi. Kalau aku dengan Ifan ni mungkin Baru first time pergi. So nak merasai benda ni malam ni pula. Selalunya lepak siangnya ni tiba-tiba malam pula. Ui, gila. Dia punya feel tu lain macam. Feel dia like
jumpa tu. Tu lambat. So sekarang ni kita orang dah sampai ke masjid. So tunggu Jessa masuk kan. Kita masuk kan. So jom let's go. So, sekarang ni aku dah berada dekat kawasan masjid. Masjid tempat yang kita orang nak solat tu lah. So kalau korang boleh nampak ni kawasan dia. Ni kawasan dia. So yang ni baru nampak cerah sikit tu sebab tadi gelap siap. Dia malam kan. So sekarang ni aku dah berada kat masjid. So kita orang on the way nak pergi masuk dalam. Okay. So ramai juga orang ni. Kita aku dulu tu. Sekarang ni kita orang dah habis sembahyang subuh. So sekarang ni kita orang tak tahu plan nak buat apa. So korang ada plan ke? Okey, ada juga plan kan. Tunggu jap, kita akan bagi tahu sikit sebentar lagi. Okey, so aku bagi tahu lagi sekali lah. So macam biasa aku berada dengan kawan-kawan ni asal shoot dengan aku. Kita orang ada ni macam korang kenal ni orang-orang ni. Tak nampak gelap dia. Gelap ah. Dengan aku sekali gelap ni. Tu lah. Okay, so tengok je lah apa yang akan berlaku ni. Dia cuti sendiri bike aku. Lompat tu macam tu. Tak, bike dia cuti sendiri ke? Ya, ada tu. Okay guys, so sekarang ni kita orang nak bergerak. Kita orang nak cari makan lah. Sebab sekarang ni dah habis solat lah. So macam korang boleh nampak suasana sekarang ni. Apa benda gelap ni? Kita orang nak keluar daripada kawasan masjid untuk mencari makan pagi lah kan. Ini kawan aku. Ada dia. Nampak kan? So sekarang ni kita nak cari makan kat mana? Tahu mungkin kita pergi kat ni lah, apa ke depan luar kat sekolah ni. Kawasan ni ke tepi ni. Kawasan ni. Okay bos, nak cari mana bos kau? Okey, ni nak makan mana? Pergi cari makanan berjalan-jalan cari makanan dulu. Jom. Dah lain weh. Tengok tepi ni dia orang dah cat lah. Awal pagi siap. Betul rindu tu kawasan ni. Ada gila tu. Kawasan ni kalau korang tahu, yang ni yang boleh dikatakan aku punya port sekolah aku lah. Dulu kita orang pernah sekolah kat sini, kawasan sini lah. Kalau aku dah balik sekolah dulu je, kita orang akan lepak-lepak kat sini. Atau lebih kepada kita orang punya port lah orang cakap kan. So, kau pernah cakap banyak. So lah, sampai di kedai makan nanti baru cerita. Orang online sekarang. Yang ni member nak pakai QR pula Tapi makan masa. makan masa 2 jam. Kalau kau tak ada. Boleh. So kita orang tengah beli kuih-kuih sikit untuk makan kat sana. Dalam masa sama buat vlog santai dan buat kenangan. Mana sini Okey bah. Hai, dah. Bang, order bang. Hoi, order. Dah. Awal buka. Ni bagi kopi. Apa? Mana satu Ya. Kau order apa? Saya nak air 02 mangkuk.
Mangkuk. Ni aku ni. Atau ayah aku dia marah dia. Lah. So sekarang ni kita orang dah habis makan, so kita orang nak lepak dekat apa? Taman. Kat Taman Flat ni. Kat Taman Flat dia. So dah banyak kali kita orang datang sini, so jom lah. Tu taman ni. Ni apa ni, kanak-kanak riang. Kanak-kanak riang. Iya. Apa yang riang sangat? Apa? Tutup kolam siap. Ni kondo ni. Ni korang yang takut kucing ni. Bodoh. Woi, tajam gigi ni. Memang tajam gigi kucing. Kucing macam tu. Cuma jogging lah. Ya, kucing incau dulu. Okay. Weh, jangan penat tu. Penat mat.